Akbar. Allahu Akbar. Ni belum panas ke? Hangit. Hangit bah. Bagi turun dulu semua. Okay guys, so kita on the way nak ke logo. Ini keadaan dalam van lah. Adik tengok sini. Yang ada. So kita bawa van pun tak laju, kita bawa slow-slow je, santai-santai. 70 km sejam. Okay, stay tune. Abang boleh cek nama sekejap bang? Boleh. Nama abang minta turun. Dah sampai. Masya Allah. Tu bagus. Ha? Ni kita dulu SSF ni. Tu dia dah cakap. Oh, ambil gambar. Oh, ambil gambar dulu. Mr. Yellow. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Manjai. Mr. Yellow. Okey. Okey. Oh, Terima kasih bang. Kau nak bawa van ke sana, ambil barang lu bawa. Tak ada kena register. Register sana. Mana? Itu kat Kemah betul kemah putih tu. Lepas tu kawan punya parking kat mana? Parking abang tak petak pertama. Ha? Dekat Surah. Sebab saya dah latih awak jadi imam malam ni. Janganlah. So parking situ dulu. Ke Tak boleh tak apalah, kawan pergi register dululah. register. Dah ramai ke yang dah datang? Ramai juga lah. Tadi penuh ni. Oh, tadi penuh. So ini yang baki je lah. Dah baki dah tu. Betul. Ada. Yellow. Baik. Abang pergi buat ni, cabutan bertuah ni, abang masuk kat dalam cabutan bertuah tu. Kena tulis nama ke apa? Tak payah. Yang besar ni abang masukkan, yang kecil tu abang simpan. Kecil simpan. Sampai-sampai welcome meal dia adalah nasi biryani. Ibu, ada tu ke? Ibu ada nasi biryani. Nanti makan lah. Amboi. Kat sini mana ada kambing-kambing. Makan je apa yang ada. Strategik tempat dia menghadap pantai. Alhamdulillah. Cakap adik. Apa? Cakap apa? Alhamdulillah. Gula-gula. Tengok gigi dah macam apa tu. Kenapa nak main buai? Nak pergi mana? Saya. Kenapa nenek seorang pengguna cakap macam tu? Tapi kita tahu. Okey ni, tempat ni. Okey, best. Cantik. Cantik, ada buai. Apa? Di pagi yang indah, matahari bersinar. The yellows meluncur di jalan berdebunan segar. Anak-anak ketawa, suara mereka riang. Kita sekeluarga menuju impian yang gemilang. Pantai memanggil, ombak bersapa, sungai berbisik cerita lama. Alam terbentang, indah di mata,
cipta kenangan yang takkan sirna. Oh, the Yellows teruslah meluncur, bawa kami ke dunia penuh warna. Bersama keluarga senyum tak luntur, bahagia dalam setiap langkah yang kita cipta. Jap. Ni jap. Dah dapat dah. Ayah, basah. Ada belok. Yalah, main dia dulu lah basah. Oh, nak basah kat mana? Ayah main dia dulu. Nanti dah habis roh. Astagfirullahaladzim. Internet tak kuat. Buka iPhone lah. Ambil. Dia janganlah banyak. Apa tu? Oh, seafood. Buat apa letak aja sih? Iris buat apa tu? Sedut. Iris Buat tu sedut. Iris buat apa? Akaknya toy sebenarnya dia. Aku letak. Anak. Jom kita tengok pembukaan. Ayah kami. Masa apa ni? Ni kereta Jimny. Dia panas. Ya. Kenapa tak pakai topi? Mandi tak? Ha? Mandi. Tak lah. Duduk lagi tadi dah mandi. Mandi tadi air tengok air dalam. Tak, mandi satu kat bilik air. Ha, Dah mandi ni. Banyak stiker dia. Ini adalah langkah pertama, event pertama dah macam ini sangat gempak. InsyaAllah 2.0 kita pastikan Abang Din lagi gempak, lagi banyak peribatan kita libatkan antarabangsa pula Abang Din. Video. Nak gambar ke? Dengan ayah. Bye-bye ayah. Ada stiker. Tengoklah belakang. Ha? Oh, pergi ambil air. Pergi sis. Oh, ni cute Klasik gila. Bebas. Oh, sedapnya mama apa tu? Ini mama apa? Ha? Iris. Mana air tu boleh Ni nak sikit. Uish, sekejapan. Ya. Tak masak. Camper yellow Dia yellow. Yellow. Cantik macam kat dalam hotel dia punya dalam ni. Apa tu saya panggil zero to hero. Tapi tuan dia steady senyum. Boleh ke apa tu? Tak, saya tak patut. Patut kita boleh je. Tak, dapat korang tak apa wakil Inokong group satu lagi tak apa. Tapi ada itu. Ellen ada. Jangan kata ni semua ada anak. Boleh. Anak seorang kat atas tu. Atas tu katil. Oh, tu katil. Atas tu Keluarkan tu duduk atas tu. Seorang lah boleh mak kat situ. Berapa orang nak? Yang siapa selalu Empat. tidur ni? Tak, yang ni dah nak tidur sekarang. Sebelum ni si abang. Dia sebenarnya Gaduh tak? Berebut tak? Berebut? Berebut. Nanti yang besar yang tu pula tidur atas tu. Jom. Ayah nak mandi. Jom. Ayah. Sini dia dekat-dekat je.
Ayo pecah. Aku bayar. Fun. Dah, sini je. Anda sini je. Ayah, aku nak berenang. Kan. Pakai pelampung. Ambil pelampung. Tak boleh, sini laut bahaya. Kena pakai pelampung. Ambil pelampung. Tengok sini, tengok sini. Cakap apa kat ibu? Kita sekeluarga menuju impian yang gemilang. Pantai memanggil, ombak bersapa, sungai berbisik, cerita lama, alam terbenam, indah di mata, cipta kenangan yang takkan sirna. Adik, kenapa gigit tu, Dek? Iris? Iris? Gigit remote TV. Jangan breakfast. Nah, ya. Okay, Assalamualaikum. Hari kedua kami di Logok Campsite dalam event Jamboree Southern Campus Vista. Sekarang ni pukul 7:03 minit. Okay. So dah boleh nampak sunset. Sunrise. Sunrise. Sunset petang kan. Okay. Ini kita punya apa tu? Kenang-kenangan. Vista Southern Campus. Dapat tumbler lagi. Dapat tumbler. Iris. Iris. Ibu tengah masak apa tu? Sardin. Ya. Kat bawah je. Dalam peti kat bawah. Apa? Bangun. Nak kentang sekali ke, Ibu? Ha? Kentang sekali. Kenapa awak terbalikkan susu tu? Pegang elok-elok lah. Sini. Kentang sekali ke? Kentang tak payah. Jadi sambil apa tu? Bagi sana dulu. Jangan terbalikkan susu. Hari ni kita pakai baju baru. Baju program. Ifan, awak pakai baju tu tau. Baju Malaysia tu. Nanti tak? Ya, aku kena. Okay, kita breakfast pagi ni. Ayah. Adik. Bye. Ni mama apa? Mama. Papa. Oh, lulu. Simple je. Kasi canai dengan sardin. Amboi. Adik nak pergi mana, Adik? Bye-bye, Ibu. Alah, sayang. Kita nak pergi senam aerobik. Yang
tu pakai ribbon. Ribbon tu. Adik, Iris. Iris. Tengok adik tu sembam kan. Tengok batu. Sarapan. Ya. Ambil. Wow. Ada jual-jual. Malaysian campers. Malaysian campers. Wah, cute-nya. Ni kakak, ibu nak ambil. Ni Jamil. Oh, ambil warna kuning. Adik, no. Okey, acara ni Apa nak? nama dia Kekut Bulu. Agak-agak ambil nama. Champion ni. Tembak baju bang. Jangan ambil banyak. Orang belakang. Habis dah dapat belakang dah licin. Macam mana? Airin pejam mata. Siapa paling sikit dia dapat belon Faham jadi jangan ambil banyak. Ambil satu. Okey. Saya dapat satu. Mata pejam mata. Kita layak untuk menerima roof rack peserta tak ramai tu. Silakan yang mana nak join. Kita dah buka open kat sana. Wah, banyak. Oi, baik. Kira dulu, kena kira dulu. Rasa kesian pula nak orang belakang. Airin. Airin, awak mana? Ni. Lama je. Boleh buat lagi. Kita ada masa lebih kurang. Sakit dah lari. Okey, kita boleh. Macam-macam ragam. Okey, kita ada lagi 3 minit Kita ada 3 minit lagi. Sebenarnya lepas geram dekat laki dia. Itu dah menang. Nombor apa? Nombor 3. Aduh, dia duduk pandang sana panggil. Tak ada. Dia senang sikit nak. Iris. Nenek, mama. Mama dengan nenek. Ni. Sing. Sana. Nila. Tak ada nak naik duduk kat situ. Ni kita nak kau. Dah apa saya ibu. Hari ni hari kedua. Tengah hari tadi pagi kita dah selesai upacara sukan nikah. Sekarang kita nak makan tengah hari. Dengan nak prepare sayur.
Dah masak. Dah masak apa? Dah masak apa? Ayam goreng. Goreng ayam. Ayam goreng. Wah. So, nanti kita makan dengan ni sardin pagi tadi. Kari sardin. Sardin. Babe, jangan main pisau. Jangan main pisau. Fun. Telur dadar. Ipen nak. Tengok. Diam di tengah. Dek masak apa, Dek? Masak. Chef. Chef. Ni lah chefnya. Coba kacau. Ayam. Sayur goreng. Ayam. Kita nak masak apa? Sekali lagi, cuba teka. Kita nak masak apa? Apa? Panggil ayah. Sayur. Okey, dah siap. Dah. Nak makan apa? Hai guys. Ni kita makan petang. Makan petang. Lunch. Lauk apa? Lauk. Telur dadar. Kari sardin. Tu sambal semalam. Nasi lemak semalam. Tu sayur. Ayam seketul sorang. Nasi lemak. Malam tadi kan nasi lemak. Tu sambal dia. Sambal tu pedas, Airin. Airin ambil ni. Ambil sardin. Adik dia mama ayam. Sardin ni. Anak. Oh. Abang nak apa? Abang nak sardin. Ayah ambil. Irfan tak ada lah. Irfan kipas tu. Okey, tu kipas yang dapat cabutan bertuah je. Sedapnya sejuk. Berguna ya untuk kita camper ni. Kuat dia. Tu tadi kuat kan? Ni dia ada. Dah tempat kita makan hari ni. Aku menangis di dalam hati ini, ya Allah, ya. Iris nak? Kakak bagi yang tu dekat Iris. Orang lain main jet, dia nak main air pula. Ui, jauhnya. Iris dah, jangan main air. Tak mau. Okay guys, sekarang dah pukul 7 malam. Tadi kita baru selesai aktiviti apa tu? Cabutan bertuah untuk sesi pertama sebelah petang. So untuk sesi yang kedua sebelah malam akan start pukul 8 malam. Malam ni ada dinner yang disediakan oleh pihak organizer. Tapi kita goreng-goreng apa tu? Kentang. Kita goreng kentang untuk barbecue. Iris makan limau, orange. Ayah apa? Dah habis dah? Abang ya? Korek di sini.
Okey, ini dah dekat maghrib. Makan apa anak-anak? Kentang. Tak. Oh, kentang. Airin sedap tidur, kepenatan mandi. Kita parking sebelah gym ni. So cute je temper dia orang. Ayahnya tengah grill ayam. Tertinggal kita orang sebenarnya tertinggal pembakar tu. Boleh pula tertinggal kan. Tapi tak apalah, alternatif grill je lah. Tidak ada pan besar. Cepat dah makan. Okey, malam ni kita makan dalam van dulu sebab cuaca dekat luar ni hujan. Tapi bukan hujan yang lebat lah. So buat masa ni kita tak keluar dulu. So tadi sempat kita membakar ayam sotong dengan udang. Makan seafood hari ni. Iris dengan ayah, bye-bye. Bye-bye ya? Bye-bye ya? Merah muka panas. Bahagia dalam setiap langkah yang kita cipta. Kita makan dulu. Kawan-kawan datang, api unggun menyala, cerita tawa mengisi malam yang mesra. Langit bertabur bintang, hati jadi tenang. Dalam perjalanan ini kasih makin gemilang. Hujan pun turun, kami tak gentar. Mana sini? Siap bunga kot. Atas meja kita. Ya. Okey, tengok ayah, tengok ayah. Airin tengok ayah. Fun. Masih hujan ni tapi gerimis lah. Gerimis dia tak tak lebat sangat. Belumnya ibu. So malam ni kita tunggu Angin sepoi-sepoi betul. Cabutan bertuah. Tahu dapat tuah? Ini tema Alibaba. Piramli. Malam ni tema Piramli. So kita kena berpakaian macam ala-ala Piramli ke? So 60-an. Untuk persembahan yang pertama tadi tu kita beri tepukan yang gemuruh. Yang. Okey, ini ada satu anak Cina api apa mana susah aku pun tak tahu main tangan tu kita. Ini kerja apa? Fan. Fan. Kali kubur. Ifa. Oh, angkat gol. Airin. Oh, buat juga. Oh, dia betul-betul semangat dia. Boleh mana spare? Assalamualaikum. Mari ketiga kita. Hai. Jam dekat pukul 7.40 pagi. Pagi kita goreng kentang. Goreng kentang untuk anak-anak. Lepas tu kita makan roti canai. Kak. Dah ada kek. Kentang. Dah ambil gambar. Dah ni tengah ambil lah ni. Apa tu apa? Roti canai. Nasi lemak roti canai dah sampai. Uish. Ada nasi lemak. Nasi lemak roti canai pergi ambil. Okey. Terima kasih. Jom. Suruh ayah lah ambil. Baby pun retro ke ni? Ya Allah, bodoh dia. Baby makan kentang. Okey, kita nak bakar roti canai jap.
Assalamualaikum. Sarapan. Ada itik. Saya ya. Ada nasi lemak. Tolong. Nak berapa? Ada nasi lemak. Tambah habis kita dah ada seni saja. Penat menebar bagi tadi. Berapa menebar ni, Pak? Makan. Ni ada roti canai. Tapi saya tidur lah sebelum tu. Nasi ya. Kari dah Orang habis. tu dua yang bergerak sendiri tau. Sambal dia. Tak apa. Sambal dengan ni je bang. Tak apa. Tak tahu dorang kita. Kat. Nasi lemak dengan papadom tu sayur. Oh, kalau tu. Kita nak ambil buah lah. Ambil buah. Okay guys, kita dah sampai ke penghujung camping kita kali ini bersama Vista Southern Camper Van Jamboree 2025. Okay, sampai di sini saja video kita pada kali ini. Kita jumpa di next trip ataupun camping story bersama The Yellows and the family. See you guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Dah tak nampak dah. Dah. Botol ni. Belum dah. Dah tadi. Allahu Akbar. Ni belum panas ke? Hangit bang. Bagi turun dulu semua. Sabar. Tak apa. Biar dia turun dulu. Hangit dah bawah. Biar dia turun dulu. Tadi kita ambil lajak dulu. Semoga camper van Yellows ini bermanfaat untukku dan keluargaku. Dalam hati ini sangat menangis.